Okey, korang pernah guna tak smartwatch yang bateri dia tahan sampai 21 hari? Ini dia guys, jam tangan terbaru daripada Huawei, siri Huawei Watch GT6. So ada dua model, Huawei Watch GT6 yang biasa dan juga Huawei Watch GT6 Pro. So smartwatch terbaru Huawei ni bukan sahaja bateri tahan lama, tapi dia support lebih 100 musukan, ada pelbagai ciri kesihatan termasuklah ECG, ada sleep monitoring dan juga datang dengan rekaan premium yang nampak mahal. So apa lagi yang menarik? Jom tengok video ni sampai habis. Let's go! Okey, pertama sekali pasal dia punya design. Ini adalah Huawei Watch GT6 versi yang biasa dan dia ditawarkan dengan 6 pilihan warna yang berbeza dan 2 saiz yang berlainan, iaitu 41mm, ada 3 warna white, purple, brown dan juga 46mm dengan warna grey, green dan black. Dan di antara 6 warna berbeza ni ada 3 jenis strap. Yang pertama Vigo Leather, Fluoroelastomer dan juga Composite Woven. Yang ada kat tangan aku ni warna hitam yang gunakan strap jenis Fluoroelastomer yang lembut dan selesa berada di tangan berjam-jam. Untuk versi Pro pula ditawarkan dengan satu saiz saja, iaitu 46mm dan ada 3 warna iaitu brown, black dan juga silver. Yang aku guna ni adalah warna silver dengan titanium metal strap. Memang nampak premium seakan-akan jam tangan mewah. Untuk skrin Huawei Watch GT6 Pro ni dilengkapi skrin saiz 1.47 inci jenis AMOLED yang kali ni lebih besar 5.5% dengan bezel yang 10% lebih nipis. So viewing experience guna jam tangan Huawei yang terbaru ni memang lebih imersif dan lebih sedap lah. Dan satu lagi pasal depan skrin, brightness dah naik ke 3000 nits. So nak guna dekat luar rumah, outdoor, bersukan pun memang tak ada masalah. Dari segi build quality, versi Pro ni memang solid lah. Digunakan aerospace grade titanium alloy, sapphire glass dan case belakang ni jenis nano crystal ceramik. Tak lupa juga ada support ciri kelas air IP69. So senang cerita, jam tangan ni lebih tahan lasak dan sesuai untuk gaya hidup yang pelbagai. Okey, keistimewaan utama yang ada pada siri Huawei Watch GT6 ni berbanding pesaing dia adalah ciri sukan yang mendalam, especially berlari dan berbasikal. Siri Huawei Watch GT6 kali ini dilengkapi all new Sunflower Positioning System, iaitu sistem GPS dengan akurasi yang 20% lebih tepat dan lebih konsisten. So waktu korang bersukan, jam tangan ni dapat track jarak bersukan, ketinggian elevation dengan lebih tepat. Dan bila dibandingkan dengan Gold Standard Professional GNSS Navigation System, Sunflower Positioning System ni mampu menyamai ketepatan sehingga 99%. Dan yang menarik khas untuk sukan berlari, jam tangan ni ada ciri running form analysis yang dapat kongsikan data dengan lebih mendalam, termasuklah vertical oscillation, balance, ground contact time dan macam-macam lagi. Untuk sukan berbasikal pula, jam tangan ni support ciri cycling FTP, functional threshold power, dan mampu hasilkan cycling virtual power yang pertama dalam industri. Bermaksud jam tangan ni boleh detect power output directly dari jam tu tanpa perlu bergantung pada power meter ataupun bike komputer. Memang function. Lagi satu, jam tangan ni dia ada ciri automatic cycling detection, so lebih mudah lah untuk rekod data. Kita stop kejap, dia akan pause. Kita sambung balik, dia akan sambung rekod data. Okey, Huawei Watch GT6 Pro ni juga support beberapa mod sukan lain yang lebih advance, termasuklah golf, trail running dan juga free diving. Dan untuk sukan golf, terdapat lebih 17,000 golf course maps yang available dengan map vector khas yang boleh zoom in dan zoom out. So nak navigate map golf course tu lebih mudah dan lebih jelas. Untuk trail running pula, jam tangan ni boleh tunjukkan altitude trend dan pelbagai info menarik sepanjang berlari. Dan untuk free diving, jam tangan Huawei ni support kedalaman sehingga 40 meter pada masa yang sama support ciri kelas IP69 dan juga EN13319 Professional Diving Level Water Resistant. Okey, kalau aku nak cakap pasal keselamatan waktu bersukan, jam tangan ni ada ciri fall detection. Bermaksud kalau kita terjatuh kemudian pengsan, jam tangan ni akan hantar mesej dan juga SOS kepada emergency contact. So lebih selamat. Untuk berbasikal pula, jam tangan ni support ciri team up. So kalau kita berbasikal secara berkumpulan, kita boleh sharekan lah real time location, data supaya kita boleh gerak sekali bersama-sama dengan lebih selamat. Satu lagi ciri keselamatan adalah ciri altitude monitoring 2.0. Kalau korang berada di atas 2,500 meter elevation tengah daki bukit ke contohnya, dia akan automatically track blood oxygen SpO2, heart rate, pressure dan perubahan altitude. Okey, itu pasal dia punya ciri-ciri sukan. Sekarang aku nak cerita pasal ciri-ciri kesihatan pula. Jam tangan ni Huawei Watch GT6 Pro support ECG guys. Bermaksud korang boleh measure kesihatan kardiovaskular jantung korang. Siri Huawei Watch GT6 juga ada ciri True Sleep
iaitu sleep monitoring yang dapat rekod durasi tidur, stage tidur, heart rate, HRV, breathing, so that korang boleh monitor kualiti tidur setiap malam. Selain daripada tu, ada juga ciri health insight di mana dia akan buatkan summary kesihatan korang dengan gabungkan data aktiviti, emotion, cardiac dan sleep data. Bercakap pasal emotion, jam tangan siri yang terbaru ni support upgraded emotional well-being di mana dia menggabungkan emotion dengan stress. So sekarang dia ada 12 keadaan emosi yang berbeza, termasuklah worried, relaxed, confident, anxious dan lain-lain lagi. Dan kalau korang nak memaksimalkan potensial jam tangan terbaru Huawei, korang wajib install aplikasi Huawei Health di mana di dalamnya ada pelbagai ciri-ciri yang menarik, termasuklah sleeping stress relieving music. Korang boleh dengar lagu yang tenang ataupun white noise supaya lebih mudah tidur. Ada juga feature Smart Stay Fit Plan iaitu pelan khas yang ditala mengikut body kita. So dia akan beritahulah workout plan serta exercise intensity yang bersesuaian. Lagi satu adalah meditation. Ada beberapa course yang korang boleh sertai untuk ketenangan minda yang terbaik. Dan semua ciri tambahan ni percuma selama 3 bulan kalau korang beli jam tangan terbaru Huawei ni. Okay, finally ciri-ciri yang memudahkan kehidupan korang. Yang pertama of course dia punya bateri. Macam aku cakap awal video tadi, jam tangan terbaru Huawei ni siri Huawei Watch GT6 mampu bertahan sehingga 21 hari penggunaan. Memang tahan lama. Hari pertama aku guna bateri 100%, lepas 3 hari masih lagi ada 80 lebih persen. Memang solid. Dan juga jam tangan Huawei ni support Touch 'n Go QR payment. Sangat mudah, kita tak perlu bawa keluar telefon dari poket, guna jam tangan sahaja. Tambahan daripada tu, korang juga boleh check waktu solat dengan app Waktu Solat Malaysia di dalam jam tangan. Dan juga kepada yang suka travel tu, korang boleh install My Border Pass app di Huawei Watch GT6 dan scan je, gunakan jam bila korang lalu dekat kaunter immigration. Dan akhir-akhir sekali, jangan risau, jam tangan ni compatible dengan phone Android dan juga peranti iOS. Dua-dua platform pun boleh, tak ada masalah. Jadi guys, itu sahaja video mengenai jam tangan terbaru siri Huawei Watch GT6. Bukan sahaja dia punya design dia premium nampak mahal, tapi juga dia ada ciri sukan dan kesihatan yang advance dan juga dilengkapi ciri-ciri yang memudahkan kehidupan harian kita. Dan of course yang paling menarik adalah battery life yang boleh tahan sehingga 21 hari. Jadi kalau korang berminat, korang boleh pre-order sekarang siri Huawei Watch GT6 dengan harga bermula RM999 dan dapat hadiah percuma bernilai 446, termasuklah FreeBuds 6i dan 3 bulan langganan Huawei Health Plus. So itu sahaja. Like video ni kalau korang suka dan subscribe YouTube channel aku kalau video ni membantu. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, sentiasa happy. Bye bye.